abang perasan dekat dalam bilik yang kita orang duduk ni, ada orang yang tak boleh nak tidur malam tu. Okey, susah tidur. Dia tak boleh tidur. Okey. Gedegung apa benda dia buat, tak tahu, sekejap ke hulu, sekejap ke hilir ke apa benda. Lepas tu bila dia tidur pun dia macam mengerang sorang-sorang. Lepas tu bangun, dia pergi mengisap rokok kat luar kan. Kita pelik. Kenapa jadi macam itu? Gelisah semacam. Gelisah macam tak tentu arah. Kenapa? Tapi siang tu kita orang syuting di rumah yang kita shoot tu, memang prop set kat situ kadang-kadang ada yang tak cukup bagi kita nak guna. Jadi department ni dia punya kerja tugas, dia kena pastikan ada saja. So kita tak tahu apa kerja yang dia dah buat hari tu, membuatkan malam tu dia jadi tak boleh tidur dan bunyi bising. Kita ingat bising apa, rupanya dia tu bising. Hampir-hampir macam orang kata nak dirasuk lah. Tapi abang buat tak tahu je. Abang punya perangai, tak payahlah. Tapi abang nampak dia jalan lagi. Abang tahu dia cakap kenapa buat. Dia punya bilik tu bukan besar pun. Sekejap dia buka pintu, sekejap duduk. Lepas tu bila dia tidur kat sofa tu, dia tidur bilik, dia tidur sofa. Lepas tu kan bunyi dia bercakap macam apa benda. Rupanya besoknya tu barulah kita dapat tahu kenapa dia jadi macam tu. Sebab hari tu dia datang lambat ke set. Dia hilang lah sekejap. Tak tahu mungkin semalam tak dapat nak tidur ke benda. Punya baru kita tahu masa kita syuting 2 hari sebelum tu, ada barang yang dia ambil dan dia letak dekat set tu, tapi dia tak pulang balik. Dia ambil daripada mana tak tahu. Dekat kawasan rumah-rumah warisan tu, dia ada rumah Sarawak, rumah Sabah, betul? Rumah-rumah Melaka, rumah Johor, Terengganu, dan ada barang yang dia ambil di satu rumah panjang di dekat situ. Dekat lot rumah Sarawak ke? Rumah Sarawak tu. Yang dia ambil tu macam bentuk kepala lah. Kepala binatang, prop tu ambil untuk kita letakkan dekat set kita. Kita tahulah set tu, tapi kita tak tanya mana dia dapat. Sebab kita tahu dia tak boleh carinya. Benda macam ni kan. Kita tahu dah ada. Rupanya baru dia mengaku pada kita punya pengarah masa tu. Bila pengarah kita tanya apa hal you semalam, baru dia mengaku dia ada ambil barang ni. Dia tanya barang ni kat mana you ambil. Cakap ambil dekat rumah panjang sana.